Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh pelajaran yang mendatangkan i'tibar. Kami beri minum kepada kamu daripada apa yang terhasil dari dalam perutnya, yang lahir daripada antara hampas makanan dengan darah, iaitu susu yang bersih, yang mudah diminum, sedap rasanya bagi orang yang meminumnya. Kopi Al-Kazim ada ramuannya, susu kambing. Cukup hebat. Minuman daripada binatang ternakan yang Allah sebut di dalam surah Al-Nahl ayat yang ke-66. Kita menggunakan peria katak, susu kambing dan tidak ada gula. Ini rahsia macam mana produk ini sangat bagus untuk menjadi minuman tambahan, minuman yang berkhasiat untuk kita. Kopi Al-Kazim kemas.